USM Ibu Negara. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad berkata adalah berbahaya jika kerajaan boleh menyebabkan Ketua Eksekutif Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS, Wan Saiful Wan Jan berkata, Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA mampu memberi faedah khususnya kepada pengguna. Jelasnya, pengguna mempunyai pelbagai pilihan dari aspek kualiti serta harga barangan yang ditawarkan oleh peniaga sama ada produk tempatan maupun luar negara. Kalau TPP itu sendiri pula secara spesifiknya, kita dah dengar banyak kali bahawa dia akan memberi faedah dari segi pembukaan pasaran yang lebih banyak kepada para pengeluar dari Malaysia. Tapi bagi saya sebenarnya agak tersilap kalau kita fokus mata-mata untuk golongan pengeluar sahaja. Sebab faedah paling utama ialah kepada masyarakat, kepada golongan pengguna macam kita. Yang mana kita menggunakan barangan yang kita beli di pasaran. Jadi apabila kita menandatangani TPP, kalau sebelum ni kita hanya boleh beli barang yang datang daripada sama ada buatan tempatan sahaja ataupun dibuat di satu-satu negara sahaja, sekarang kita ada pilihan. Ada 11 negara lain yang boleh masuk dan menghantar barangan dalam negara, dalam Malaysia. Ini akan menyebabkan berlaku persaingan dalam pasaran dan biasanya apabila wujud persaingan, maka harga akan turun dan kualiti akan meningkat. Dan ini kita nampak di pelbagai peringkat. Tambahnya lagi, pengguna dapat memiliki barang-barang berkualiti dengan harga yang rendah secara tidak langsung mengurangkan kos sara hidup. Ujarnya, menerusi TPPA, kualiti hidup rakyat lebih terjamin. Bagi saya, faedah utama TPP ni ialah dia kompleks, banyak benda. Bila dilihat dari segi faedah kepada pengeluar, maka biasanya apa yang jadi ialah dia jadi kompleks, situasinya jadi, gambarannya tu jadi complicated. Tapi bila lihat pada faedah pada pengguna, yang jelasnya harga barangan akan turun, cost of living akan turun, dan dengan penurunan harga kita akan mendapat kualiti kehidupan yang lebih baik. Dalam perkembangan berkaitan, Wan Saiful Wan Jan juga menyifatkan para peniaga tempatan perlu mempertingkatkan daya saing dalam bidang perniagaan sekiranya TPPA dimeterai kelak. Jelasnya, peniaga yang tidak mempunyai daya saing yang tinggi kemungkinan akan mengalami kerugian. Bila dilihat sektor by sektor, berdasarkan satu sektor bersatu sektor lain, ada sektor yang akan mendapat faedah yang banyak, ada sektor yang akan dapat kurang faedah. Ada sektor yang akan mengalami kerugian dan seterusnya mungkin tidak boleh bersaing. Ini perkara biasa dan kalau tidak boleh bersaing, jawapannya ialah mungkin dia kena fikir untuk meneroka kepada sektor lain. Tegasnya, untung dan rugi dalam perniagaan adalah perkara biasa yang dialami oleh peniaga. Sebaliknya, mereka perlu melihat faedah perjanjian tersebut kepada pengguna. Kalau dilihat dari pandangan pengeluar, dari pandangan golongan yang mengeksploitasi pemodal, golongan pemodal, sudah pasti ada pemodal yang kerugian dan ada pemodal yang berjaya. Dan ini perkara biasa dalam bidang perniagaan. Saya tak nampak sebab kenapa kita nak melindungi golongan yang tidak kompetitif. Tapi macam mana pun, apabila wujud persaingan dan wujud orang yang menang dan orang yang kalah di kalangan pemodal, manfaatnya ialah kepada pengguna. Sebab pengeluar yang mahal, dia akan terpaksa berhenti, sama ada dia berhenti berniaga ataupun dia terpaksa menurunkan harga. Bila dia turunkan harga, faedahnya kepada siapa? Kepada kita. Yang asyik ialah kita duk komplain kos sara hidup naik. TPP ini boleh membantu menurunkan kos sara hidup. Tapi kita asyik fokus kepada perniagaan yang tidak kompetitif. Dan saya rasa ini fokus yang salah. Beliau berkata demikian ketika dihubungi kru edisi @mobtv.my. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Madya Dr. Jenery Amir, yakin Barisan Nasional dapat mengukuhkan kedudukan memandangkan penambahan kerusi baru di luar bandar.
Mengapa saya katakan BN akan dapat memperkukuh kedudukannya dengan dijangkakan peningkatan undi popular daripada 55% kepada sekurang-kurangnya 60% adalah disebabkan oleh penambahan kerusi baru ekoran persepadanan semula kerusi baru, dan ke-11 kerusi baru itu kalau kita analisis dari segi kedudukannya kebanyakan berada di kawasan bandar, luar bandar. Beliau berkata demikian ketika dihubungi wartawan mobtv.my. Pensyarah Institut Kajian Etnik KITA, Profesor Madya Dr. Nizam Sulaiman berkata, Ketua Menteri Sarawak, tindakan Adnan Satim membatalkan kutipan tol di Sarawak merupakan keputusan politik yang bijak. Menurutnya, tindakan tersebut memperlihatkan imej kerajaan negeri yang prihatin dengan masalah yang dihadapi rakyat. Saya rasa Adnan mempunyai advantage lah apabila mendapat sebuah keputusan dan dia sendiri menyokong juga keputusan untuk membatalkan tol highway Sarawak itu. Saya percaya orang ramai akan merasa senang dan merasakan ini juga satu kelainan di Sarawak berbanding dengan tempat lain. Apabila ada highway ada tol, di Sarawak ada highway tidak ada tol. Kelihatan kerajaan semacam kerajaan penyayang ataupun kerajaan yang friendly to the public, maksudnya begitu simpati dengan public. Imej ini cuba highlight. Tambahnya, tindakan Adnan memperlihatkan imejnya yang memahami masalah yang dihadapi rakyat, terutama berkaitan isu kos sara hidup yang semakin menekan mereka. Setakat ini memanglah mereka menerima besar. Saya rasa ini menjadi poin ataupun isu penting yang di-highlightkan, menunjukkan meyakinkan orang ramai bahawa Ketua Menteri baru ini lebih prihatin dan mahukan ataupun mahu mengurangkan kesengsaraan ataupun kos hidup yang tinggi di kalangan penduduk Sarawak. Menurut Muhammad Faiz Muhammad Yusof dari Pertubuhan Islamic Outreach ABIM berkata, polemik bukan jalan terbaik menyelesaikan isu antara agama. Tegasnya, perspektif rakyat perlu dipertingkatkan agar mereka dapat memahami sesuatu isu berkaitan agama dengan lebih berkesan. Kalau dulu sebelum dan selepas kemerdekaan, kita memilih isu antara agama ni kerana konflik dan polemik. Maksudnya kita nak selesaikan perpaduan ni dimulakan dengan polemik. Tapi sekarang kita tidak perlukan polemik sebagai buah mula untuk menyelesaikan isu antaragama. Kerana saya kira banyak persepsi dan juga perkara yang diberi pandangan ni satu perkara yang saya kira tidak ada exposure. Dia tidak ada pendedahan. Sebab itu saya kira level masyarakat yang ada hari ini dia tidak diangkat ke satu level lagi. Level yang ada sekarang adalah level melihat isu-isu itu dengan satu pandangan yang satu sudut. Dia tidak ada input-input lain. Jadi disebabkan tidak ada input-input lain itu menyebabkan dia memberi satu pandangan yang agak tidak seimbang lah saya kira. Jelasnya lagi, isu agama dan perpaduan tidak boleh diselesaikan menerusi politik kerana dibimbangi akan menyebabkan kekeliruan rakyat terhadap isu tersebut. Isu perpaduan ni di Malaysia ni mula-mula diaspirasikan dengan angle politik. Bagi contoh, sebelum merdeka, apabila ada demand give and take pelbagai kaum, maka itu adalah satu sudut politik. Kita mencapai satu perpaduan mengikut sudut politik. Jadi itu the previous practice dalam Malaysia. Jadi apabila kebanyakan isu perpaduan ni dilakukan ataupun dicuba diselesaikan dari isu politik, akan ada kita panggil istilah sebagai malpractice. Malpractice ataupun kesalah fahaman apabila cuba menyelesaikan isu agama melalui angle politik. Beliau berkata demikian ketika menjadi panel dalam rancangan Let's Talk di mobtv.my.